Antaranya ada yang tidur dekat dalam ni, dekat depan mimbar. Lepas tu tahu-tahu dia bangun je dekat bawah tangga. Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel aku, Zul Moment. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 6.24 pagi. Hari ni hari Ahad. Aku dan sahabat-sahabat aku nak pergi ke Sungai Besar, Sahabat Bernam, utara negeri Selangor. Kita nak perkena nasi lemak kat sana. Nasi lemak sotong selonggok. Doakan perjalanan kami semoga selamat dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ada apa kat depan aku ni ha? Man ke? Macam man. Terserempak dengan dia orang. Nah, ni ha, geng-geng aku guys. Nak pergi sekali ni. Sanggup bangun pagi-pagi. Okay guys, alhamdulillah aku dah sampai dekat RNR Kundang Barat. Kat sini ada satu Petronas. Apa lagi, kita isi minyak lah guys. Minyak tinggal lagi 2 bar. Siapa yang dah sampai? Okay guys, sekarang ni lebih kurang pukul 7.18 pagi. Aku dan sahabat aku ni dah sampai dekat RNR Kundang Barat. So kita akan bergerak lebih kurang pukul 7.30. Mungkin akan sampai lebih kurang pukul 9.30 macam tu lah kot. Kita orang tak laju guys. Bawa santai-santai je, janji sampai. Okey, yang lain. Okey, kita masih lagi menunggu sahabat-sahabat kita yang lain. Nanti sampai dekat tempat makan kita sambung lagi. Alright. Dia zone test. Sampai siap tak? Setahun lebih tak right sekali. Bang, oi, sihat lah. Macam sihat. Sampai ni. Kau dalam bawa member kan? Fairuz. Macam saya. Kau dalam. Kau lepak sana Red tadi. Man kata nak bagi Zul lambat. Habis lambat. Allah tangguhkan siksa dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita memberi salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kalau ada jawapan, abaikan. Jangan lari. Tenang je. Waalaikumsalam tiba-tiba. Itu bukan dia tu. Mungkin kawan kau pendajarkan kau. Sesatkan. Jadi sebelum kita memulakan perjalanan pagi ni, marilah sama-sama kita berdoa untuk keselamatan kita untuk pada hari ini dan hari yang seterusnya. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina. Ya Allah, kepala dosa keluarga kami, dosa wasallam. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dia mini tazkirah dan bacaan doa daripada Ustaz Zul. Okey, kita boleh bergerak sekarang insya-Allah. Let's go. Okey guys, sekejap lagi kita nak bergerak ni. Ni antara biker-bikers yang nak pergi ke mana aku pun tak pasti. Diorang pun campur-campur ni. Masing-masing angkat. Masing-masing bagi horn. Angkat tangan. Grup mana aku tak pasti ni. Oh. Y suku pun ada ikut tu. Okey guys, kita dah memulakan perjalanan ke Sotong Selonggok
dekat Simpang 5 Sungai Besar. Lebih kurang dalam pukul 8.55 lah kalau ikutkan dalam map ni. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 1 jam. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 1 jam 4 minit. InsyaAllah kita akan sampai dekat sana. Okay guys, sekarang ni aku berada di tengah-tengah bandar Kuala Selangor. Baru sahaja melepasi Lotus Kuala Selangor. Sekarang ni kita orang menghala ke Jambatan Kuala Selangor. Nanti aku shoot video untuk jambatan tu lah. Alright guys. Okey, dekat sebelah kiri aku ni adalah Masjid Kuala Selangor. Inilah suasana bandar Kuala Selangor. Yang selalunya jalan ni memang akan jam. Lagi-lagi waktu perayaan. Kat sini memang hotspot dia lah. Daripada sini korang boleh nampak ada tulisan Kuala Selangor dekat atas bukit nun dekat sana tu. Itu adalah Bukit Malawati. Alhamdulillah, semua green light pagi ni. Okey, sekarang ni aku dah nak masuk Jambatan Kuala Selangor. Orang boleh tengok ni ada laut. Selepas jambatan tu korang akan nampak satu kawasan kat sini dipanggil Pasir Penambang. Kat sini dah ada Hospital KBJ Kuala Selangor. So dekat depan sana tu ada satu Petronas. Kat depan sana tu. Selalunya aku kalau ride ke Sungai Besar, Sabak Bernam, Teluk Intan ke, kalau ikut jalan ni aku akan isi dekat sana lah. Tapi minyak kita masih lagi penuh. Tadi isi dekat RNR Kundang Barat. So kita akan teruskan perjalanan. Lagi 36 minit kita akan sampai dekat warung nasi lemak Sotong Selambak. Okay guys, sekarang ni aku dekat Pekan Tanjung Karang. Kalau korang boleh nampak sebelah kanan aku ni adalah bekas hospital Tanjung Karang. Sekarang ni dah jadi pusat kesihatan ke apa. Inilah dia Pekan Tanjung Karang. Nanti kita akan naik jambatan kat depan tu. Dekat sebelah kiri tu ada kubur. Bolehlah kita bagi salam. Sebelah sini sungai guys. Okey, ini dia kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar.
Okey, dekat depan aku ni Masjid Tanjung Karang. Ni balai polis dia. Dulu aku pernah singgah dekat Masjid Tanjung Karang tu sebab aku terlepas bas. Masa tu aku naik bas loncat. Dah malam, bas pun dah tak ada. Aku terpaksa menginap dekat rumah kawan aku. Nasib baiklah ada member masa tu dekat Tanjung Karang. Lagi 21 minit kita akan sampai. Let's go. Dekat depan aku ni nanti ada satu susul keluar daripada WCE. Masih lagi belum siap. Nanti sampai aku tunjuk kat mana ni. Mana susul dia. Maknanya nanti daripada Asam Jawa tu korang terus je tembus dekat sini. Ni tempat dia. So maknanya korang tak akan lalu Kuala Selangor, tak lalu Tanjung Karang. Ni ini tempat tembus dia nanti, insyaAllah. Tak tahulah bila. Kita doakan semoga projek ni cepat siap. Mudahlah kita nak balik raya tiap-tiap tahun. Selamat datang sempadan Sabak Bernam. Okey guys, sekarang ni aku dah sampai dekat Skinchan. Kalau korang boleh nampak tu sawah padi menghijau. Menghijau, suasana mata memandang. Medan selera Skinchan. Saat lagi kita akan sampai. 13 minit lagi. Kawasan Skinchan ni kalau korang tahu, dia adalah tempat terkenal dengan sawah padi lah. Sawah padi. Lepas tu dia punya makanan laut. Kat bawah tu kalau korang boleh pergi, dekat situ ada restoran banyak lah. Boleh makan-makan dengan family. Ada resort kat dalam tu. Kita masih lagi meneruskan perjalanan ke Simpang 5. Tak jauh lagi lah, lebih kurang dalam 17 km, insyaAllah. Hari ni lebih kurang 12 biji motor. Okey, ni Masjid Pekan Skinchan. Kampung Tali Air 8. Kalau korang perasan, kalau korang pernah lalu jalan ni, dekat tepi-tepi sebelah kiri dan kanan ni memang banyaklah tempat-tempat makan, gerai-gerai menjual buah, macam-macam lah dekat tepi kiri kanan ni. Kalau korang nak makan mentarang, boleh datang Skinchan ni. Mentarang banyak dekat sini. Orang nak makan mentarang rebus ke, mentarang bakar ke, semua ada kat sini. Ini memang tempat dia lah. Siapa yang tak pernah lagi makan mentarang boleh datang, insyaAllah. Homestay pun banyak dekat sini. Sepanjang aku lalu ni memang banyak lah.
banner-banner tulis homestay. Sungai Nibong. Aku baru saja sampai Sungai Nibong. Kita masuk jalan Sungai Nipah Baruh. 2 minit lagi akan sampai. Buat apa ni? Buat kalbut. Buat jambatan. Sebenarnya aku pertama kali datang ke tempat sarapan ni, nasi lemak sotong selambak ni. Aku tak pasti lagi dia punya portion dia macam mana. Tengok dalam TikTok memang banyak lah. Memang aku rasa kalau seorang tak habis kot sotong tu. Aku kena cari partner. Untuk makan bersama-sama. Mungkin nasi tu kita habis lah makan seorang kan, tapi sotong tu bapak banyak. Alhamdulillah kita dah sampai. Kita dah sampai dekat nasi lemak sotong Selonggok. Masuk. Ini orang. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat nasi lemak sotong Selambak. Kalau korang tengok kat sana, kat belakang tu, beratur. Beratur. Itu saja kan? Itu saja. RM37 sama saya. Ni tuan rumah. Kawasan dia dekat kelapa-kelapa sawit ni macam ni. Memang suasana kampung. Ini antara kenderaan yang member aku bawa lah. Dekat Simpang 5 Sungai Besar. Okay guys, ini adalah rupa dia. Nasi lemak sotong Selambak. Sotong goreng. Selonggok ke Selambak, macam tu lah. Ni udang. Yang aku ambil udang. Ustaz ambil ayam. Okay, sekejap lagi kita baca doa, kita makan. Bismillah. Barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okay guys, jom kita makan dulu. Bismillah. Man, makan okey Man? Oh, mantap. Mantap Sarah dah habis lah. Sarah dah hidup dah Okay. Boleh datang lagi lah. Saya ni wakil kepada restoran ni. Nak tanyalah ni makan okey ke? Jik makan okey Jik Okey. Wakil konon. Okay guys, alhamdulillah. Tadi kita dah makan. Boleh tahan juga dia punya nasi lemak dia tu dengan sotong goreng. So sekarang ni lebih kurang pukul 10 pagi. Kita nak bergerak ke kampung. Nanti aku shoot lagi bila dah sampai kat sana. Alright. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat Sungai Haji Dorani. Kita nak singgah ke BHP Petrol ni. Ada sahabat kita nak isi minyak. Kita singgah dulu. Okay guys, sekarang ni aku berada di hadapan sekali. Aku tengah lead diorang. Sekarang ni aku dekat Jalan Sungai Panjang. Menghala jalan ni adalah jalan yang menghubungkan Sungai Tengi, Sungai Dusun. Kalau korang boleh nampak dekat kiri kanan ni sawah padi. Sekarang ni masih lagi fasa belum berbuah lah. Orang kata padi baru menghijau. Berpeluh-peluh berjalan budak-budak main basikal. Okay guys, sekarang ni aku nak masuk
Jalan Kampung 3.5 Barat, ataupun orang panggil dekat sini Parit 3 Salah. Tadi kita orang berpecah dengan sahabat aku yang Abang Kamarul tu. Dia kata dia nak pergi rumah sahabat dia dekat area sini. So kita tengok dia dah sampai ke belum. So cantik ya rumah ni. Tu rumah dia. Sahabat aku dah sampai dah. Cantik rumah orang bandar datang buat dekat kampung. Macam homestay dah bentuk dia. Okay guys, kita masih lagi meneruskan perjalanan. Kalau korang tengok dekat kiri dan kanan ni, memang kat sini kawasan sawah padi menghijau. Memang rasa tenang je tengok benda-benda hijau ni kan. Oh, ini lagi lapang guys. Serius, ni lagi lapang, boleh nampak suasana menghijau. Angin pun sepoi-sepoi je. Syok. Cuaca pun tak berapa terik. Alhamdulillah. Okay guys, aku sekarang ni dah sampai dekat rumah sahabat aku sejak lahir. Inilah dia. So, diorang tengah nak parking. Tak sangat besar. Salah, saya kami aduh. Itulah dia cakap macam pernah tengok. Taman Cahaya ke Taman Seri Taman Ihsan. Taman Ihsan. Nama Ihsan Datuk Ramli. Ihsan Datuk Ramli lah. Rumah jiran dia. Oh ya ke? Memang lorong dia. Masuk. Okay guys, sekarang ni dah sampai dekat area rumah sahabat aku daripada lahir. So kita nak buat sikit tahlil kat sini. Lepas tu baru kita pergi makan mi udang dekat BNO Pantai Nahoda Omar. Alright. Khususan buat Allahyarhamah Hamisah binti Bainah. Khususan buat ahli kubur wal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin ya rabbal alamin. Ni kuih kalakatar. Kalakatar. Dia bingka macam bingka kelapa, tapi orang Banjar punya. Kelapa dia pakai kelapa muda. Kelapa muda dengan air kelapa. Ni tapai Banjar. Dia pakai apa? Pakai daun apa tu? Daun pucuk manis. Ni agak-agak Manis. ni lah sahabat-sahabat aku guys. Yang sudi datang buat tahlil. Barang jadi ni. Ni aku di Sabah. Sabah? Cakap ni aku dekat ni. Cakap kan? Kat Sungai Besar. Ini aku di Sabah mana menjahanamkan diri sendiri. Benda ni tak boleh makan tapi kita makan. Ni makan apa man? Ni tapai apa man? Ini mana tapai Banjak. Tapai Banjar. Ni tapai Banjak warna hijau. Inilah Azman Al-Banjari daripada sini lah. Ini apa? Ni Bengkang. ini kuih kalikatar. Apa tu? Kalakatar ke kalikatar? Ya. Kalakatar. Bengkang lah. Nanti aku letak dekat sini subtitle nanti. Bengkang nyok. Kelapa nyok. Dia buat daripada kelapa. Bengkang gandum ni. Ni tapai ubi. Try. Aja pizza dia. Makan. Nak makan. Dah makan dah. Tiga makan ni. Ada bawah tu. Bas orang. Ni Kalumpang. Kalumpang. Ni tak ada sini kat meja ni. Tak. Kalau tak ada. Ni tak ada ribu. Tutup. Tutup dulu tak. Itu letak riba saras. Ni letak apa sih riba saras. Tidak. Have a bless. Okey man. Tak, lumut ni tak. Dia akan berlumut memang tak.
Goreng. Goreng ke? Sudah tepung. Ah, sudah tepung. Cucur ke tak? Jadi cucur. Mana tapai? Oh, sedap ni. Tapai ubi. Sana dah ada tapai ubi? Licin dah sini ah. Dia letak habis lagi. Licin. Seorang aja makan. No. Review sikit, review sikit. Sedap. Orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa suka apa suka? Aku tak tahu cakap Jawa. Alhamdulillah, tadi kita baru saja habis tahlil dan kita makan-makan sikit. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bertolak ke pantai Nahoda Omar. Mungkin dalam 11.30 macam tu lah kot. Okay guys, stay tune, tonton video aku sampai habis. Alright. Hujan. Hujan turun guys. Kita orang baru nak bertolak ni tadi. Oh, lebat. Ni bawa hujan. Bawa hujan. Dia baru sampai. Tadi dia pergi rumah kawan dia. Hujan. Nampaknya kita stay sekejap lah kat sini sampai hujan reda. Okay guys. Kita orang dah masuk dalam lah ni. Sekarang baring-baring. Okay guys, sekarang ni kita orang dah beransur. Hujan pun dah berhenti. Kita nak pergi Bagan Nahoda Omar. InsyaAllah dalam 20 minit ke 30 minit kita akan sampai. Alright. Okey, sekarang ni aku dah sampai dekat kawasan Tebuk Pulai, Sungai Besar. Dekat sebelah kiri aku tadi nampak ada masjid dan ini adalah kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bismillah. Bagan Nahoda Omar lagi 11 kilo. Okey, sekarang ni aku dekat jalan Sungai Air Tawar menghala ke BNO. Ramai tadi sahabat-sahabat aku tanya BNO tu apa. BNO tu Bagan Nahoda Omar. Dekat situ ada pantai dan tempat makan lah. Tempat makan yang popular selalunya itulah mi udang banjir. Mi banjir udang, macam itulah lebih kurang. Siapa nak berasa mi udang selambak memang kat situ lah pot dia. Udang-udang fresh kan daripada Bagan. Bagan Nahoda Omar 96 Grocer. Oh, ada kat sini. Okey, kita dah dekat-dekat dengan pusat rekreasi Pantai BNO. Aku harap-harap tak ramai orang hari ni sebab hari ni hari Ahad, selalunya penuh. Dekat sebelah kanan aku ni banyak perumahan, antaranya rumah-rumah toke-toke kapal lah ni. Toke-toke kapal, nampak tu. Ada toke-toke ikan, banyak ada kat sini lah. Rata-rata berbangsa Cina lah duduk kat sini ni. Oh, boleh masuk ikut sini. Dulu dekat belah depan sana tu. Ada orang menjaja apa ni, kondok.
Okay guys, aku baru saja sampai dekat pantai Bagan Kota Omar ni. So sahabat-sahabat aku ada yang request nak makan mi udang. So kita pergi makan kat dalam tu lah. So ini dia punya kawasan dia lah. Kawasan pantai dia. Air tengah naik Dulu masa aku datang pokok-pokok ni tak ada lagi ni. Ni dah ditumbuhi dengan pokok-pokok. So dia dah buat tebing ni. Dia dah ni lah. So kalau korang boleh nampak tu dekat ujung sana tu ada kelong batu ke apa. Jomlah kita pergi masuk dalam makan. Panas ni. Nurul Bunga mi udang melimpah. Dekat sebelah sana pun ada juga Jaitun laksa. Tu Jaitun tu satu, dekat sini satu. So samalah, ada dua tempat. Malik. Dia makan tak nak. Alhamdulillah. Toke kedai dia belanja air tebu, nasi goreng. Ni nasi goreng udang di pinggiran. Udang. Udang beratok kan. Udang batok ni udang kenuri. Ini udang di pinggan. Okay guys, makanan pun dah sampai. Tapi ada lagi yang belum sampai. Aku tak order makanan, aku just minum air je. Nantilah masa time cendol baru kita order. Ui, banyak nasi dia, berbukit lah. 13 ekor. Akak dah kira. Tengok guys. Ni dia punya udang dia, selonggok. Dia punya kulit dia. Azman, air siap. Dia dah panggil lah. Azman, air siap. Man, biar air man. Dah habis dah guys. Semua lauk-lauk, makanan, mi udang, air tebu, semua dah habis dah. Semua dah tersandar dah. Okay guys, alhamdulillah. Tadi kita dah rehat dan makan dekat pantai BNO. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 2.08 petang. Sekarang kita menuju keluar untuk mencari masjid. Kita akan singgah masjid lama Pancang Berdena, ataupun masjid tu digelar Masjid Jin. Sebab apa digelar Masjid Jin? Nanti aku akan cerita bila sampai dekat sana. Alright guys, let's go. Okay guys, sekarang ni aku dah masuk jalan Sekendi. Sekejap lagi kita akan sampai dekat Masjid Jin. Alhamdulillah guys, sekarang ni aku di depan Masjid Lama Pancang Berdena, ataupun dipanggil digelar oleh penduduk setempat Masjid Jin. Kenapa dipanggil Masjid Jin? Sebab ada beberapa perkara yang pernah berlaku dekat masjid ni lah. Antaranya ada yang tidur dekat dalam ni, dekat depan mimbar. Lepas tu tahu-tahu dia bangun je dekat bawah tangga. Dan ada juga belah malam suasana dia terang, ada lampu, macam ada penghuni kat dalam surau ni lah.
Dan ada lagi cerita mengatakan ada orang tu semayang, lepas tu lepas Fatihah dia amin, ramai-ramai suara dekat belakang. Macam ada jemaah, padahal tak ada jemaah pun. Maksudnya jemaah jin lah kot. Okay guys, kita akan masuk ke dalam nanti. Kita bersolat jamak insyaAllah. Alright. Kuajak. Ramai dalam tu. Boleh. Ini lah well managed lah sekarang ni. Okay guys, dekat depan ni adalah dia punya cerita dia, gambar-gambar sedikit. Gambar masa masjid lama ni. Aku dipahamkan masjid ni dibuat pada tahun 1905 tanpa paku. Okay guys, sekejap lagi kita solat dulu. Okay guys, ini kawasan dalam dia. Kalau korang tengok sini banner dia macam seolah-olah dekat Indonesia. Dekat Indonesia, kalau dekat Malaysia ni seolah-olah macam dekat Masjid Kampung Laut Kelantan. Dia punya sini banner kubah dia. Okay, sekejap lagi kita bersolat di sini. Alright. Dah watangkan bawah museum. Satu 1905. Macam Masjid KL lah. Tanpa kayu ni dibuat dulu ni. Tanpa kayu, tanpa paku. Rasa sejuk ah Man? Air dia sejuk ah. Dah ada satu kolam ah, dia tunjuk kolam ni. Okey, alhamdulillah kita dah solat tadi. So ni Abang Zul nak tutup. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Wish, dua orang ni dekat kat sini Okey, saya okey kan. Oh. Kono Man? Dia. Tapi telur intan on. Telur intan on ah. Telur intan on. On. Hidup on. Ha? Hello, take five. Video on. Ni Alhamdulillah, tadi kita dah selesai solat. Kelar raya. Nak balik raya lah. Okay guys, sekarang ni aku dekat kawasan kolam. Dulu kolam ni dijadikan tempat untuk mengambil wuduk. Dikatakan kolam ni tak pernah kering walaupun waktu kemarau. Masya-Allah. Subhanallah. Tak pernah kering guys air dia. Ini dekat depan ni ada jalan besar dia. Jalan besar belah kampung lah kan. Jalan lama. Jalan lama. Kalau jalan besar dia nanti ada lagi dekat belah belakang aku ni. Highway dia. Dah ada gazebo. Sedap memang aku lepak. Okey, alhamdulillah. Aku dan sahabat-sahabat aku dah habis menunaikan solat jamak dan berehat tadi di Masjid Jin. So sekarang ni kita nak pergi mencendol. Kita nak mencendol dekat Warung Alif insya-Allah di Sungai Besar. Okay guys, sekarang ni aku dekat Pekan Sungai Besar. Kalau korang boleh nampak dekat depan ni, dekat sebelah kiri aku ni adalah Arkid Sungai Besar Under Mara. Orang panggil Arkid Mara lah, senang. So ada tabung haji dekat sebelah kanan aku ni. Okay guys,
sekarang ni aku dah sampai dekat Warung Alif, Sungai Besar. Ni antara menu-menu dia guys. Set penyet pun ada, nasi, ni favourite lah, cendol. Makan Ras. Nanti malam tak payah makan lagi, makan sekarang. Bohong lah. Aku gagak kamera aku gelak. Longan. Longan dah. Longan tak nak? Saya cendol jagung. Okey, sekarang ni tengah memilih menu. Menu banyak sangat ni menu. Pening nak pilih Menu satu buku. Macam buat thesis tu. Menu dia. Menu buat thesis lah. Edisi biasa dan special apa kata? Aiskrim. Ada aiskrim di atas. Ada aiskrim di atas. Hawaiian ni apa? Hawaiian. Awal itu ais buah. Cendol. Ais buah. Ada temikai, nanas, Ais lah. Ais. ais. Wah, ini bukan aku punya. Ini float. Float Encik Saras punya. Float. Kau. Potong kaki oi. Ni laksa sarang. Boleh video lah. Ni dia guys, cendol sagu. Abang Jamil ingat apa cendol sagu yang macam dekat Negeri Sembilan tu. Rupanya cendol bersama sagu. Tapi tak apa, boleh lah makan. Subhanallah. Ni ustaz punya cendol special. Ustaz punya. Ni cheat day. Ni cheat day punya ustaz Ni cheat day punya makanan cheat day. Cheat day. Sabang. Rumah lah tengok sarang dia. Tak salah sarang tu. Dah bang 15. 15 Fantastik. Man, macam mana Man? Asia ya. Han tak nak buat sini? Nanti meletup lagi. Dah Man? Sedap. Oh my god! Wow! Abang meletup. Okay guys, sekarang ni aku order nasi ayam buttermilk dengan cendol jagung. Sebab tadi aku dekat BNO, tadi aku tak makan. Aku just minum je. So sekarang ni aku kira makan dinner lah. Alright guys, jom kita makan dulu. Bismillah. Go man, habiskan. Go man, go. Jangan kau muntah dia. Bisa lah. Aku dah dalam belakang ni. Kau tak muntah. Tak apa man, Saras ada Saras. Ni lawan. Dah kenyang komplain. Yang macam-macam. Mana? Mungkin pula tadi makan. Wah, awal dah. Patut awak pedas pula udang. Habis lah man. Oi. Habis tu. Ada sikit. Oh ya Allah. Agak dah. Hai. Oh. Good job. Jangan duduk belakang nanti dah lah. Slow je. Ayam pun jalan dulu bang. Jadi kat lah. Oi, tu dekat 4 tau.
Okay guys, baru habis mencendol. Kita sekarang ni on the way nak balik. Mungkin kita akan singgah ke Petronas Bagan Tengkorak untuk isi minyak. Lepas tu kita akan masuk highway Lata lah, InsyaAllah. Okay guys, Alhamdulillah, aku dengan sahabat-sahabat aku ni dah habis mencendol. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 4.30 petang. Kita nak balik ke KL. InsyaAllah akan sampai ke rumah lebih kurang pukul 4.30 macam tu lah kot. Pukul 4.30. InsyaAllah sampai ke rumah lebih kurang pukul 6.30 ataupun dekat maghrib macam tu lah kot. Sekarang maghrib masuk awal, dalam pukul 7 macam tu, InsyaAllah. Okay guys, sekarang ni aku nak pergi Petronas dekat tepi ni, Petronas Bagan Tengkorak ke apa nama dia. Aduh ya, hari ni aku tertinggal lah guys. Hari ni tertinggal jaket pula dekat BNO tadi. So memang balik tak ada jaket lah ni. Kalau korang tengok lopong ni, jaket boleh tertinggal pula tadi dekat tempat dekat pantai tu, pantai BNO. Aduh. Tapi tak apalah, janji boleh dapat balik. Isi minyak dulu. Alright. Salam ah. Salam ah. Terima kasih. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Okay, sama. Okay guys, macam biasa, jalan Tanjung Karang ni agak jam sikit kalau petang-petang Ahad macam ni. Mungkin ramai orang nak balik KL setelah cuti 2 hari. Diorang nak pulang ke KL. Jalan ni agak jam sikit lah, sebab depan tu ada traffic light. Kita pun tak boleh nak motong ni, sebelah ni ada bas. Hai, tak bestnya lah ride tak ada jaket. Sejuk tangan ni. Okay guys, sekarang ni aku dekat Asam Jawa, dekat bus stop ni, tengah tunggu sahabat yang tertinggal tadi. Mungkin diorang tersekat dekat traffic light. Jalan jam gila tadi. So kita tunggulah sekejap lagi. Sekarang ni pukul berapa? Pukul berapa? Tak apalah. Tak tahu pukul berapa. Rasa dekat-dekat pukul 5 kot. 5.30. 5.29. Dah lebih kurang sejam juga lah kita bergerak tadi. Dah lah bapak jam. Ini belum lagi masuk Lata ni. Ni highway Asam Jawa nak ke Lata. Apa benda kat depan tu guys? Macam ada polis je. Accident ke apa tu? Ambulans pun ada rasanya. Patutlah jam. Accident kot ni. Oh lomak. Polis ni buat apa ni? Accident. Oh alamak, kesiannya. Semoga dipermudahkan lah. Alamak, accident. Bapak Terampet Razak. Okey, sekarang ni aku dah masuk highway Lata. Aku rasa setakat ini video ride aku pada kali ini. Terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Aku akhiri dengan Assalamualaikum dan bye-bye.